kongsikan tentang cara mencari kebenaran. Okey, memanfaatkan kita punya semua tubuh badan ini untuk mencari kebenaran dengan melakukan perkara yang makruf, perkara yang benar, yang baik. Yang pertama, memahami ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW. Okey, mengambil iktibar pengajaran daripada tanda-tanda kebesaran Allah Taala sebagai pencipta melalui kejadian alam semesta. Okey, telinga untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, khutbah, ceramah dan zikir-zikir untuk menenangkan jiwa. Seterusnya, mata melihat segala ciptaan Allah Ta'ala macam pokok, kejadian gunung ganang dan laut. Dapat menambahkan keimanan dalam diri. Okey, cara memanfaatkan panca indera untuk mencari kebenaran dan mencegah kemungkaran pula, berusaha membetulkan salah faham kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Berusaha menindarkan manusia supaya tidak lalai dan terlalu leka daripada merenungi daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang ada pada alam semesta. Berusaha menjauhkan diri daripada melihat perkara yang tidak baik, yang haram. Berusaha mengelakkan diri daripada mendengar perkara-perkara yang sia-sia atau negatif. Alright, pengajaran ayat. Okay, sebagai umat Islam, kita hendaklah melaksanakan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya supaya dijauhkan daripada azab neraka jahanam. Dan kita hendaklah memanfaatkan hati, mata dan telinga kerana semuanya ialah amanah Allah SWT kepada manusia. Kita hendaklah menzahirkan kelebihan manusia berbanding binatang ternakan dengan memanfaatkan panca indera untuk kebaikan dunia akhirat. Kita hendaklah mengelakkan diri daripada menjadi orang yang lalai agar tidak diazab oleh Allah SWT. Lalai itu leka macam dah tak sedar lah. Macam tu. Allah SWT berfirman, Inna sam'a wal basara wal ufada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Isra, surah ke-17 ayat 36. Sesungguhnya pendengaran, telinga kita, penglihatan mata kita dan hati kita, apa yang ada dalam kita tu, semuanya akan ditanya tentang apa sahaja yang dilakukan.